Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada uh, pegawai-pegawai, ahli-ahli dan juga sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan yang mana yang dapat hadir pada malam ini secara fizikal. Kita ada Abang Nik kita di IPN ni, dan juga sahabat-sahabat secara maya di mana pun anda berada. Tanpa membazir masa, kita teruskan kepada sesi pengenalan jawatan kuasa negeri yang berada secara maya awak masa ini. Okey, yang pertama fungsi kita Dr. Sri Buana. Dr. Sri, boleh kau tunjuk muka sikit kita? Kecek sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Assalamualaikum. Mas, boleh dengar ke suara? Boleh. Okey, boleh tak? Silakan. Boleh. Okey, saya sekarang berada di Kuala Lumpur dan Dengar tak? ada di Kuala Lumpur sekarang. Okey tak? Pagi esok akan bertolak ke Uzbekistan. Okey. Jadi ya. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga kita dapat mengadakan majlis penerangan yang akan memberikan manfaat kepada kita untuk menangani banjir, sama ada banjir sebab monsun ke, banjir sebab senyai ke dan sebagainya. Maknanya kita sentiasa bersedia dan bersiap siaga untuk memberi segala bentuk bantuan dan sokongan yang diperlukan. Jadi saya rasa saya akan serahkan balik kepada pengurusi majlis untuk meneruskan majlis penerangan. Okey, Dr. Terima kasih banyak-banyak. Pengurusi kita Dr. Sri Puan Naziruddin sekarang berada di Kuala Lumpur. Semalam beliau menghadiri mesyuarat GP di IPK, dan juga beliau akan ke luar negara beberapa hari dan akan berada di Kelantan pada minggu depan. Betul, Doktor? Okey, seterusnya saya lihat kita ada Timbalan Pengurusi Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan, Cik Rozi. Boleh kau kecek sikit bawah? Cik Rozi, bolehkah unmute untuk pengenalan sikit untuk AJK Negeri? Hello, dengar ke? Dengar Cik Rozi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tak ada apalah, dan terima kasihlah kepada semua yang telah masuk line pada malam ni, dan kita mendengarlah ilmu-ilmu maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh SU kita untuk pengetahuan dan untuk itu kita untuk standby kita lah. Okey, teruskanlah Cik SU. Okey, terima kasih Cik Rozi, Timbalan Pengurusi Bulan Sabit Malaysia Negeri Kelantan. Saya lihat kita ada juga Tuan Pengarah kita, Encik Nazari, boleh pun hadir sikit? Encik Nazari, adakah? Agak suara. Ni agak suara. Dengar. Silakan. Boleh agak. Boleh. Okey. Oh, gambar tak lebih ah. Lebih gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SU. Saya tak ada nak sampaikan semua selamat datang kepada semua sukarelawan pegawai negeri, ahli-ahli di sukarelawan Bulan Sabit Merah Negeri Kelantan ke taklimat berkaitan dengan keterlibatan Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan dalam arahan NAKMA 01. Saya itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Nazari, Pengarah Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan. Saya lihat kita ada Encik Hafiz Abdul Rahman. Cik Hafiz, boleh tunjuk muka sikit, kena diri sikit?
Assalamualaikum. Salamullah. Sakit. Cikgu Hafiz hadir. Okey, baik Cikgu Hafiz. Terima kasih. Okay. Selamat bervideo. Okey, terima kasih Cikgu Hafiz. Okey, selain pada AJK Negeri Kelantan, dalam masa yang sama juga kita ada Tuan Arun Tuan Yahya iaitu pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Kota Baru. Ko, kecek sikit ko, tunjuk muka sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Okey, terima kasih. Tahu tak ada topik komputer kat tirai ada. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Arun Tuan Yahya, pengurusi Bulan Sabit Merah Malaysia di daerah Kota Baru dan juga AJK beliau yang ada di talian. Dalam masa yang sama juga kita ada Cik Nur Syamimi, Cik lah, pengurusi belia kebangsaan berada bersama kita pada malam ini. Mimi, boleh kau tunjuk muka sikit, kecek sikit? Ada lagi tak? Tak ada. Mimi adakah Mimi? Okey, Mimi cakap kejap-kejap. Ada lagi kah AJK negeri ataupun AJK daerah atau cabang yang berada secara maya yang mana kadang-kadang saya tengok nama ni tak chair ni. Naik pengurusi kita Prof. Madya, Dr. Muhammad Zurairi, Muhammad Zubir. Dr. Zurairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar apa? Ustaz. Kenali sikit Ustaz. Tengah pergi telefon ni buka kat laptop tak jadi. Dah mula setahun mana ni? Apa ni pengenalan diri ke apa ni? Pengenalan diri Doktor. Tak ada nak kenal diri apa lah. Rokok kehadiran. Saya Dr. Muhammad Zurairi Muhammad Zubir, sekarang berkhidmat di Monash University Malaysia di Sunway. Sebelum ni berada di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Dan sajalah, tak ada apa-apa sangat nak diperkenalkan. InsyaAllah sama-sama kita bantu. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Madya, Dr. Muhammad Zurairi Muhammad Zubir yang berada di luar negeri Kelantan juga buat masa ini. Ada lagi kah AJK negeri ataupun AJK daerah atau cabang yang saya tak share nama kau yang berada di talian kita sekarang? Okey, buat makluman semua, sekarang yang berada secara maya semua sekali 85 orang. Mimi available adakah? Cik Syah Mimi? Ya, available. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Nur Syamimi. Sekarang ni sebagai pengerusi Majlis Belia Kebangsaan. So saya sekarang ni berada di KL lah. Terima kasih, itu saja. Okey, terima kasih Mimi. Okey, kita teruskan kepada agenda kita pada malam ini. Pertama sekali kita kongsikan jawatan kuasa jawatan kuasa Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan bagi Penggar 2024 sehingga 2027, di mana pengurusinya adalah Yang Berbahagia Dr. Haji Sri Buana bin Zainuddin dan sedi berada di secara maya. Timbalan pengurusi kita ialah Encik Muhammad Haji Muhammad Noor. Dan kita ada pengurusi belia
Negeri Kelantan iaitu Cik Izzah Nasrah binti Nasir. Naib kursi kita ada 2 orang. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zahri bin Muhammad Zubir, itu terlibat dengan pentadbiran kewangan juga ambulans. Naib kursi kita seorang lagi adalah yang berusaha Puan Syazayati binti Syekh Hasan, melibatkan operasi dan kesihatan. Setiausaha saya sendiri dibantu oleh penolong setiausaha Encik Ahmad Ali Afan bin Azman, melibatkan hal ehwal korporat, publicity dan juga media. Dibantu oleh pengurus negeri Encik Muhammad Farudi bin Abdul Rashid, melibatkan latihan awam, ambulans hotspot, ambulans harian, aset dan juga logistik. Kemudian kita ada Encik Dazman bin Malik sebagai bendahari negeri, dibantu oleh eksekutif perkongsian dan penajaan Encik Azrin bin Mustafa, eksekutif mobilisasi dana Encik Muhammad Ashraf bin Kamarul Zaman, eksekutif mobilisasi sumber Puan Cik Nurul Hafizah binti Cik Zulkifli, eksekutif pemantauan dan penilaian mobilisasi sumber Puan Nur Hamizah binti Muhammad Hamdan, dibantu oleh pegawai kewangan dan akaun kita Encik Muhammad Nasiruddin Sahaimi. Kemudian kita ada tuan pengarah kita Encik Muhammad Zahri Muhammad Noor, beliau juga adalah merupakan pengurusi kepada pengurusan bencana negeri dan dibantu oleh penolong pengarah latihan dan UUKA Encik Muhammad Syahir bin Azlan, penolong pengarah kadet dan junior Cik Haslina binti Muhammad Noor, penolong pengarah PBS Encik Arizo bin Aris, penolong pengarah khidmat masyarakat Encik Abdul Aziz bin Abdul Rahman, penolong pengarah kesihatan dan program darah Dr. Arif bin Cik Ismail, dan juga penolong pengarah kebajikan ahli dan tugas-tugas khas itu Encik Roslini bin Yusof. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada agenda kita yang mana kita dah belas 2 kali mesej berkaitan aktiviti kita pada malam ini. Kita teruskan dengan Encik Muhammad Ikhwan bin Muhtar, merupakan jurulatih kanan Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan. Dia juga merangkap supervisor untuk sekolah lapangan kemanusiaan kita di Ken Kandis di Bacok, Kelantan. Teruskan Encik Ikhwan. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam semua. Dengar ke suara saya? Dengar. Nampak kita punya slide pada malam ni? Okey, clear. Okay, clear. Sedikit saja berkaitan dengan tata cara kerja sukarelawan semasa bencana di peringkat lapangan lah. Pada malam ni saya akan buat sedikit pembentangan lah. Sebenarnya pembentangan ni telah dijalankan di peringkat Ibu Pejabat Kebangsaan kepada sukarelawan-sukarelawan MTA yang lepas. Kalau ikut kita baru masuk gelombang yang pertama dan kedua, kemungkinan kita akan kena pada gelombang yang ketiga lah. Agak-agak tak ada yang teruk lah pada peringkat seterusnya ni. Okey, sebelum tu saya akan masuk kepada pengenalan lah. Pengenalan kepada arahan NAKMA nombor 1. Dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Kalau ikut yang ni telah diputuskan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah pada 1 Ogos 2024, membatalkan arahan MKN 20 dan menggantikan dengan satu arahan baru dikenali sebagai arahan NAKMA nombor 1, Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara. Yang ini boleh dapat dalam informasi web lah, boleh Google lah. Nanti saya akan share lah slide dan juga dokumen arahan NAKMA nombor 1 ni. Okey, berkaitan dengan bulan sabit dalam arahan NAKMA nombor 1, peranan kita lah. Ni saya simplify lah sebenarnya. Kalau ikut arahan NAKMA nombor 1 tu dia banyak section lah. Dari segi pengurusan bencana negara, peringkat pusat, peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Kalau ikut kita dah dari segi tiga-tiga peringkat tu akan melibatkan negeri, daerah dan juga Ibu Pejabat Kebangsaan lah. Okey, di sini kita boleh tengok peranan kita dalam arahan NAKMA nombor 1 ni. Pertama adalah membantu tugasan JKM seperti menyelenggara pusat pemindahan, memasak, menghidangkan makanan, mengedarkan barang keperluan seperti pakaian, selimut, menjalankan pendaftaran serta pemulihan kepada mangsa bencana. Kalau ikut poin nombor 1 ni, sebenarnya kita sudah ada sebelum ni.
Yang sebelum-sebelum ni kita dah ada buat apa semua, memasak di peringkat PPS lah. Tetapi mengikut kepada bila dulu di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara, sekarang ni telah diambil alih oleh NAKMA sendiri kah? Agensi Pengurusan Bencana Negara lah NAKMA ni. Okey. Jadi untuk ke depan nanti kemungkinan kita akan, sukarelawan kita akan banyak terlibat dengan membantu JKM lah. Itu akan dikoordinasi sendirilah oleh tengok peringkat. Kalau peringkat daerah, dia akan masuk kepada jawatankuasa bencana daerah lah yang akan mengatur gerak. Kalau tak, dia akan pergi kepada jawatankuasa bencana negeri lah. Seperti yang anda semua tahu, diketuai oleh Tuan Pengarah kita sendirilah di peringkat negeri ni. Kalau di peringkat daerah, pengurusi jawatankuasa bencana masing-masing lah. Okey, yang kedua, membantu agensi lain dalam menyelamat dan pemindahan mangsa bencana ni dalam MKN 20 pun tetap ada tugas kita yang kedua ni. Dan yang ketiga, untuk NAKMA 1 ni, kita ada juga diletakkan dalam agensi menyelamat. Dan agensi menyelamat sebenarnya dia lebih kepada specialized team lah. Pasukan khusus. Kalau kita dalam bulan sabit ni, pasukan khusus kita adalah dari tim RDS lah. Kalau siapa tahu, RDS ni adalah satu pasukan khas lah bulan sabit. Di peringkat kemasaan kita ada kalau ikut pasukan tu. Tapi tak apa, dalam peringkat negeri nanti, negeri dan daerah mungkin akan ada lah. Itu kita akan lihat dari segi mekanisme yang akan dibuat di peringkat kemasaan nantilah. Okay, yang ketiga, membantu KKM. KKM ni Kementerian Kesihatan Malaysia memberi pertolongan cemas serta lain-lain bantuan kecemasan dan kesihatan di pusat pemindahan. Ini pun termaktub dalam NAKMA 20, MKN 20 dan dimasukkan dalam NAKMA nombor 1. 1, 2, 3 ni masih lagi kekal di dalam arahan NAKMA nombor 1. Dan yang terbaru, yang keempat lah yang terbaru, menjalankan tugas-tugas pasca bencana. Kalau ikut tugas-tugas pasca bencana ni lebih kepada selepas bencana lah. Sebab dalam kitaran pengurusan bencana, kita ada empat bahagian. Pertama, dari segi persiapan sebelum bencana. Yang kedua, semasa bencana. Kita punya respon semasa bencana. Yang ketiga, di peringkat mitigasi. Mitigasi ni lebih kepada ni lah. Yang keempat, pasca bencana lah. Pasca bencana ni aktiviti pemulihan lah. Kalau semua seperti yang kita tahu sekarang ni, kita dah masuk kepada kalau ikut di antara fasa, semasa dan pasca. Tetapi kita masih lagi dalam orang kata semasa bencana lagi lah. Okay. Ini adalah daripada NAKMA nombor 1, kita punya tugas-tugas kita. Dan inilah carta peranan agensi terlibat dalam pengurusan bencana di tempat kejadian. Ni dipanggil PKTK lah, Pos Kawalan Tempat Kejadian. Kalau siapa yang dah biasa dengan orang kata NAKMA MKN 20, tetap ada. Dalam NAKMA nombor 1 ada. Dan kita ada di tempat tindak balas dan juga bantuan dan pemulihan lah. Kita boleh tengok sini, saya ada letakkan poin lah. Di mana tindak balas ni, dia punya tugas mencari menyelamat, pengenalan mangsa bencana ataupun disaster victim identification. Kita belit lidah malam ni. Mengendalikan rawatan kecemasan dan mengendalikan kesihatan umum. Yang ni kita dah biasa buat lah kalau dari segi bencana di peringkat kalau ada multiple case injury, kemalangan yang melibatkan ramai ni lah. Dan kalau ikut dari segi bantuan pemulihan ni, kita boleh lihat di sini ada juga kita punya peranan di sini, membantu JKM, membantu KKM dan terlibat dengan kita punya rakan-rakan yang lain lah, agensi-agensi lain. Untuk pengetahuan semua, dalam arahan NAKMA nombor 1, kita diklasifikasikan sebagai supporting agency. Supporting agency ni maksudnya sokongan kepada agensi lah. Kalau ada agensi yang utama, kita akan diberi kata boleh membantu. Itu yang dilihat di peringkat NAKMA sendirilah kepada bulan sabit.
Ini boleh lihat dalam lampiran G dalam arahan amal nombor 1. Okey, kita tengok terus masuk kepada panduan. Panduan kita sebagai ahli untuk kita menjadi sukarelawan bencana, tak kira lah banjir ke apa-apa bencana yang melibatkan kita punya ni. Pertama sekali kita kena tengok status keahlian dan pengenalan diri lah. Saya rasa semua yang ada di sini ni semua ahli berdaftar lah. Ahli berdaftar yang ada dalam database kita iaitu MRCS Community. Boleh berdaftar di situ. Kalau yang tak ada lagi boleh register dan juga boleh inilah orang kata daftarlah sebagai ahli bulan sabit merah. Okey, ada bayar yuran di situ dan ada aktiviti-aktiviti di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan lah. Itu adalah kelebihan yang ada pada ahli bulan sabit sendirilah. Dan apabila kita sudah jadi ahli bulan sabit yang sah, okey, dan kita kena memastikan keahlian kita tu sah. Sah maksudnya semasa bertugas dan selepas bertugas tu ataupun sebelum bertugas tu kita kena pastikanlah. Boleh masuk web MRCS Community dan cek anda punya ni. Kalau macam saya punya keahlian tamat pada 30 Disember 2025, saya kena renew lah. Kalau tak nanti ada setiausaha lah akan ketuk kepala kot. Tak renew ketuk kepala. Jadi kita sebagai ahli bulan sabit merah kita kena bersedia orang kata menjadi ahli yang sah. Kita boleh jadi sukarelawan tanpa ahli tetapi tak ada kelebihan lah dari segi kelebihan yang diberikan oleh bulan sabit merah sendirilah. Mungkin kita tidak nampak dari segi ni lagi, tapi bila dah banyak program yang kita join, kita akan merasakan macam mana kelebihan yang ada dalam bulan sabit ni. Okey, kalau ikut di sini boleh pakai, kalau dah register dia akan ada kad keahlian. Kalau kad dah sampai boleh pakai, kalau tak ada kita kena tunjukkan identiti kita lah melalui pemakaian t-shirt bulan sabit merah ataupun vest lah. Vest tu yang diiktiraf masa bertugas lah. Kalau boleh pakaian kita mesti ada lambang bulan sabit merah lah. Dan sentiasa mematuhi 7 prinsip bulan sabit merah Palang Merah, iaitu kemanusiaan, kesesamaan, berkecuali, kebebasan, khidmat sukarela, bersatu dan kesejahteraan. 7 prinsip ni memainkan peranan lah semasa kita operasi kita. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lah berkaitan dengan 7 prinsip ni dengan tindakan ahli-ahli semasa operasi bencana yang bertugas, semasa bertugas lah. Ini adalah platform pendaftaran dan pembaharuan keahlian ahli. Boleh masuk kepada mrcs.community.org.my dan boleh login dan juga sign up lah. Bagi ahli yang baru boleh sign up. Bagi ahli yang dah ada account di MRCS Community, login saja guna email yang anda telah daftar. Okey. Okey, ni cara-cara untuk ni lah. Kalau yang dah baru tu nak join, boleh masukkan nama apa semua, boleh sign up lah. Okey, perkara yang perlu dipatuhi oleh sukarelawan di lapangan. Pertama, bertindak tanpa diskriminasi. Yang ni kita masuk kepada 7 prinsip kita lah. Bertindak tanpa diskriminasi ni kita kena berikan bantuan lah berdasarkan keperluan, mengutamakan misi mengikut peraturan tanpa mengira bangsa, kepercayaan dan norma masyarakat setempat. Semua orang kita kena bantulah tanpa mengira diskriminasi. Sebab tu kita boleh masuk ke kawasan-kawasan seperti orang asli untuk buat bantuan. Tetapi untuk memberi bantuan ni kita kena lihat juga penyelarasan di peringkat ni lah. Kalau di peringkat daerah kena melalui kalau ikut daripada NAKMA 1, arahan NAKMA 1, kita kena melalui pusat operasi bencana daerah lah. Pusat operasi bencana daerah. Kalau di peringkat negeri boleh pergi ke pusat operasi bencana negeri lah. Itu yang kalau biasa pusat operasi bencana daerah ni dia berada di pejabat DO lah. DO yang sebagai ketua di peringkat daerah masing-masing lah. Yang kedua, hormati budaya norma budaya. Ni kena tengok kepada aktiviti yang kita nak buat lah. Kalau kita ni beragama Islam, kita buat program di peringkat, contohlah macam yang lepas kita ada buat beberapa program di kawasan Tumpat. Kawasan Tumpat kawasan yang
ada kaum siam lah. Dan kita kena memastikan masyarakat tu boleh menerima, dan semasa kita membuat aktiviti ni kita kena tahu macam mana budaya normal mereka. Jangan pula kita ambil yang kita sendiri ni letak di tempat dia, nanti jadi lain pula. Yang ketiga, patuhi latihan dan bimbingan. Sebelum kita masuk kepada operasi bertugas tu, kita kena diberi latihan lah. Minta latihan dengan OC. OC ni maksudnya ketua lah. Ketua kepada kalau di peringkat daerah dia ada OC WAD. WAD ni pasukan bantuan sukarela lah. Ketua untuk ni lah, untuk sukarelawan di peringkat daerah tu. Minta dengan dia latihan, ada latihan macam mana, dapatkan bimbingan daripada ni lah, ataupun ketua pasukan anda lah. Utamakan keselamatan, yang ni penting. Sebab apa? Sebab kita bila berada di tempat orang kata bencana ni, kita kena lihat. Kalau kita berada dalam contohlah operasi bot. Operasi bot, semestinya kita harus memakai PFD lah. PFD ni ataupun panggil dalam bahasa kita lah jaket lah. Kena ada. Itu keselamatan kita harus diutamakan dahululah sebelum kita pergi menyelamat tu. Dan kena pastikan setiap apa yang kita ada tu, kita harus ada panduan keselamatan lah. Okey. Kekal berkecuali ni tidak boleh menyelebelahi mana-mana pihak lah. Kita masuk sebagai ni, kita kena menjadi sukarelawan ni di lapangan ni, kita kena berkecuali. Dan bagaimana kita nak berkecuali ni, kita kena tengok kalau pada masa tu ada konflik di peringkat dua-dua belah pihak, kiri dan kanan tu, kita kena tidak boleh masuk mana-mana lah, kita kena berada di tengah-tengah aja. Jangan pula kita masuk dan kita cucuk-cucuk pula. Jadi tidak sesuai lah untuk ni. Okay. Libatkan beneficiary. Beneficiary ni adalah orang yang menerima bantuan lah. Orang yang menerima bantuan. Jadi kalau kita nak buat sesuatu aktiviti ataupun apa semua, kita kena tengok orang yang menerima bantuan ni apa keperluan yang ada di sana yang dia nak. Jangan pula kita nak bagi beras ni, sedangkan beras kat dia banyak lah. Jadi tidak sesuai lah. Kita kena tahulah keperluan apa yang boleh kita beri kepada. Contoh dia kata tak cukup ni, tak cukup, kita tak ada hygiene kit ataupun menstrual ni lah, orang kata kalau orang perempuan ni dia nak kepada pad apa semua ni, keperluan tuala wanita apa semua, tapi kita bagi benda lain. Jadi kita kena tengok kepada apa keperluan masyarakat di sana. Yang ketujuh, laporkan insiden dan dapatkan sokongan ni. Yang ini penting. Sebab apa? Apa-apa yang berlaku, kita harus pergi kepada kita punya ketua lah. Kalau anda dah jadi sukarelawan, siapa yang mengatur gerak sukarelawan di lapangan pada masa tu, anda kena ambil nombor telefon dia, dan apa insiden yang berlaku harus dilaporkan dengan segera. Bukannya anda balik, dah pergi buat ni, berlaku insiden, anda buat tak tahu, balik rumah, tiba-tiba orang cari. Itu jadi akan bermasalah kepada anda punya ketua lah. Itu kalau ikut untuk perkara yang perlu sukarelawan tahulah. Okey, yang perlu dielakkan semasa di lapangan. Dia terbalik kepada yang tadi. Jangan mendiskriminasi. Jangan buat orang kata sebarang perbezaan buruk di kalangan orang yang menerima bantuan lah. Kita nak bantu, kita kena ikut kepada apa yang orang nak, dan juga apa yang kita, contoh dia ni nak ni, ni pilih pula orang pada bagi beras nak benda lain. Jangan. Kita perlu, kalau orang bagi tahu ni pun kita tak apalah, nanti kita tengok dengan ketua kita lah macam mana. Yang kedua, jangan menyalahgunakan lambang. Yang ni penting. Sebab apa? Lambang kita ni adalah lambang, satu, pertama lambang perlindungan, yang kedua lambang pengenalan kepada bulan sabit merah. Sebab kita ada 191 buah negara di seluruh dunia ni. Jadi lambang palang merah bulan sabit merah ni adalah lambang yang penting lah. Jadi kalau nak guna lambang ni, kita kena tengok macam mana aktiviti tu rasmi tak rasmi. Contohnya kita nak pergi tak ada nak pergi mana, kita rasa tak boleh ni, kena tampal lambang bulan sabit ni di kereta ni, untuk tak nak bagi polis tahan ke apa semua tu, tak kenalah dengan apa yang kita dah tahu ni. Jangan nyalah gunakan lambang dah.
Dan jangan gunakan lambang untuk tujuan peribadi. Maksudnya kita guna lambang peribadi ni, bulan sabit kita guna lambang bulan sabit ni kita buat untuk marketing ke apa semua ke, nak minta dana ke, tapi dana tu tidak masuk kepada persatuan. Dia terus masuk kepada dia punya poket lah. Itu tidak boleh sama sekali lah. Okey, kalau penggunaan lambang kepada kenderaan, kita ada satu garis panduan di peringkat bulan sabit itu visual identity lah. Setiap penggunaan lambang harus dilihat dalam visual identity dan bagaimana lambang itu diguna. Bukannya kita main bedal je buat ni. Okey, yang ketiga, jangan buat janji yang tidak boleh ditunaikan. Yang ni kena highlight sikit nombor 3 ni. Sebab kita sukarelawan ni biasanya kalau kita masuk kampung ni, orang kampung pun minta, saya nak ni. Kita pun kita apa, nanti kita adjust. Nanti kita ni. Tapi kita tak tahu kita dapat ke tak ni. Kita kena bersikap jujur. Bagi tahu dengan jawapan yang mudah dan ni lah kata, nanti kita tengok macam mana cik. Kita pun kita buat program untuk ni apa semua. Jadi jangan kita memberi satu kata janji yang tidak boleh ditunaikan lah. Sebab saya perhatikan dalam operasi yang sebelum-sebelum ni pun ada, bukan Kelantan lah. Sebab saya banyak dah operasi di peringkat negeri-negeri lain. Ada ahli-ahli kita ni dia buat janji dengan masyarakat. Jadi bila buat janji, masyarakat dia tuntut balik apa yang anda janji dengan dia. Itu bermasalah lah kepada persatuan. Okey. Yang nombor 3 ni memang kena highlight lah dan kena semua tahulah. Kalau orang lama dia tahulah benda ni. Okey, yang keempat, jangan terlibat dalam tingkah laku kesat. Yang ni dalam kita punya 7 prinsip lah. Dari segi penting lah. Kalau orang yang bercakap lepas tak ni tu kena tutup dulu lah sekejap. Dan jangan merendahkan martabat orang yang orang kata mangsa pada masa, sebab dia punya emosi pun tidak stabil pada masa tu. Tiba-tiba kita pergi bagi tahu gini gitu, tidak kenalah dengan orang kata dengan keadaan. Yang kelima, jangan terima sukarelawan spontan yang tidak terlatih di tahap. Yang ni penting juga. Kalau kita ada menerima sukarelawan baru, kita kena beri inilah. Kita kena daftarkan dahulu dia dan kita kena beri latihan lah sebelum digerakkan ke tempat bencana tu. Kalaupun terdesak mana pun bagilah 10 minit untuk orang kata pengenalan dulu pun tak apalah. Janji biar dia tahu kita punya fokus dan juga kita punya tugas. Agak tidak melencong lah daripada tugas yang diberikan tu. Jangan mengambil gambar mangsa bencana. Yang ni famous sikit ni, sebabnya mengambil gambar ni dia biasanya sekarang ni kan sosial media. Jadi sebenarnya kita bulan sabit ni kalau kita nak ambil gambar, kita kena ada satu form, deklarasi form kepada mangsa tersebut dan kita kena bagi tahu dia. Kita gambar kita ambil ni boleh tak kita post dalam media sosial. Kalau dia kata boleh, anda boleh post lah. Kalau dia kata tak boleh kena tutup. Jadi prosedur yang kita ada, kalau contoh tim-tim bahagian media ni dia dah tahu dah. Bila tak dapat ni dia akan blurkan gambar tu lah. Dan macam kita ni kalau ada semua orang ada telefon, jadi kita masukkan dalam sosial media kita yang individu. Lebih-lebih lagi kalau mangsa tu kanak-kanak, lagilah kita akan, kalau dia report kita boleh dikenakan tindakan lah. Tak kira lah anda bulan sabit ke siapa ke, tindakan tetap kena kalau ada mangsa yang report. Sebab tu kena ambil gambar dengan kebenaran. Dan dilarang berkongsi laporan atau dokumentasi berkaitan dengan tugas dengan pihak ketiga. Ni maksudnya di sini, kalau ada orang yang kita ada satu database berkaitan dengan mangsa. Biasanya kalau bulan sabit ni kita ada, kalaulah pasca bencana biasanya kita akan buat satu aktiviti kalau ada dana daripada International Federation Red Cross ni, Persatuan Palang Merah Antarabangsa ni, dia ada satu dana dipanggil Disaster Relief Emergency Fund ni. Dan kita perlu ambil data daripada mangsa untuk kita memberi bantuan. Jadi kita jangan pula ambil data yang banyak. Contoh macam lepas Kelantan 500 keluarga, dia ada banyak data. Dan kita ambil data tu kita jual pada pihak ketiga, memang tidak, kata tidak boleh lah. Dan boleh dikenakan tindakan lah. Mungkin kita boleh digantung keahlian ataupun dibuang daripada keahlian bulan sabit merah lah. Itu memang perlu diambil, dititik beratkan lah.
Dan kalau kita ada data yang orang kata nak kata rahsia pun tak rahsia juga dalam Mula Sabit, data yang penting lah, dan kita jangan berkongsi lah dengan orang yang bukan daripada kita punya ni, kecuali kita dapat arahan daripada kita punya ketua lah untuk memberi data-data ni ataupun apa-apa yang melibatkan laporan lah. Okey. Keperluan diri ni sebenarnya tak ada apa sebenarnya. Dia lebih kepada kalau anda diberi tugasan luar daripada kawasan dan melibatkan biasanya kalau operasi bencana Bulan Sabit ni, kalau biasa saya pasukan kalau ikut pasukan water sanitation hygiene untuk pasukan WASH untuk kebangsaan ni, kita akan deploy ke negeri yang orang kata diperlukan lah. Jadi biasanya keperluan yang kita perlu sedia biasanya yang keluar selama 14 hari. Itu biasalah dalam tim WASH. Kalau operasi yang lain, kalau bot apa semua, rasanya dalam 14 hari juga. Tapi ada yang 10 hari ataupun seminggu saja. Jadi kita kena sediakan keperluan diri lah. Yang ni memang perlu kita sedia. Bukannya kita mengharap daripada Bulan Sabit Merah lah. Itu adalah apa yang perlu kita ada lah. Okey. Ini maklum yang paling penting adalah maklumat kita kepada ketua kita lah, maklumat waris kita lah. Kalau apa-apa berlaku apa semua, kita kena info lah kepada ketua kita bahawa kita ada maklumat ni, maklumat keluarga waris, kalau apa jadi boleh kontak waris. Itu yang perlu bila anda keluar ke luar kawasan lah. Setakat dalam daerah masing-masing tu tak ada masalah, tapi boleh juga untuk bagi pada anda punya orang kata PIC lah, ketua pasukan. Okey. Jadi saya rasa tak ada apa dah untuk saya bentangkan pada malam ni, secara ringkas sahaja. Kalau ada soalan apa semua boleh ajukan, saya serah kepada Tuan SU lah, moderator untuk pada malam ni. Okey, terima kasih Encik Ikhwan atas penerangan ataupun berkenaan pengenalan ataupun arahan NAKMA nombor 1 dan juga peranan sukarelawan kita di Kelantan yang telah ataupun akan terlibat dengan MTL 2025 ataupun 2026 nanti, yang mana kita telah harungi gelombang pertama beberapa minggu lepas, yang mana jumlah maksima masa pemindahan di PPS adalah 10,000 lebih. Dan sekarang adalah tempoh bertenang, yang mana kita dalam persediaan untuk ke gelombang-gelombang atau siri yang seterusnya. So dalam masa yang sama, kalau tengok di skrin tu ada borang kehadiran, boleh scan borang kehadiran berkenaan, ataupun jika tak dapat scan, anda boleh copy paste link yang telah diberikan Encik Kuan ada letak dalam dalam chatbot tu. Dalam chatbot tu borang kehadiran untuk talimat MTL 2025 ini. So seramai 91 orang yang hadir secara maya ataupun online, dan juga yang mana hadir fizikal di pejabat ni pun boleh scan ataupun guna link tu untuk hadir. Slide boleh share ke? Okay, slide kita akan share dengan recording nanti. Terima kasih kepada yang bertanya. So adakah sukarelawan kita ataupun ahli kita nak tanya berkenaan Bulan Sabit Merah menghadapi MTL, peranan sukarelawan berlandaskan arahan NAKMA nombor 1 ni? Mungkin adik-adik ataupun ahli kita yang baru tak biasa dengan benda ni, ataupun biasa dengan arahan MKN 20. Jadi boleh tanya. Encik Ikhwan ada, kita ada pegawai-pegawai kita dekat IPN ni, ataupun kita ada jurulatih dan juga pegawai-pegawai kita yang berada di pelbagai tempat di Malaysia ni, mungkin boleh bantu sama untuk menjawab soalan-soalan daripada ahli kita. Ini adalah kali pertama rasanya tahun ni kan kita buat secara online sesi penerangan seperti ini, dan insya-Allah jika tiada halangan tahun hadapan kita buat kerek sikit ataupun lebih kerap kita berkongsi-kongsi
saya lihat kita ada pengurusi belia negeri. Izzah adakah? Izzah? Izzah adakah? Fatin? Tin ada Tin? Ada. Kenali sikit, tengok muka sikit. Timbalan fungsi belia negeri Kamera. Tak apa, saya perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Fatin Nabila Anis binti Adnan, Naib Pengerusi Belia Negeri Kelantan. Terima kasih Tin. Nanti jika ada masa dan kelapangan, kita akan buat perkongsian untuk jawatan kuasa belia negeri yang mana dah ada beberapa perancangan untuk tahun 2026 nanti. Adakah ada soalan ke, ada nak berkongsi ke? Tak kira siapa-siapa yang berada di daerah-daerah yang biasa dilanda bencana seperti Pasir Mas ke, Tumpat ke, Bacok ke sebelum ini, mana kita boleh kongsi pengalaman, sama ada duduk di PPS ke, rumah dia naik air ke, apa semua boleh berkongsi. Sebab saya tengok ada ni yang daripada Pasir Mas ada, daripada Tumpat ada. Adakah AJK ataupun pegawai daripada negeri ataupun daerah atau cabang yang hadir boleh perkenal diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Cikgu Hasina, silakan. Saya Haslina Muhammad Noh, penolong pengarah untuk kadet dan junior. Dan untuk yang banjir baru-baru ni bertugas di sekolah saya lah, PPS SMK Raja Sakti. Terima kasih. Macam mana Cikgu? Macam mana pengalaman bertugas di PPS SMK Raja Sakti sebagai pegawai bulan sabit dalam masa yang sama sebagai guru bertugas di sekolah itu? Kita kena belajar dia sebab macam mana sebab kita melapor diri pada pegawai di sana, iaitu pegawai JKM. Cuma pegawai JKM saya ni dia pun baru juga sebenarnya kat tempat saya ni hari tu. Jadi adalah perkara dia pun bela-bela sikit, tak apa, kita sama-samalah belajar. Jadi banyak lebih kepada yang saya tolong untuk bantuan lah lebih. Jadi saya terima kasih lah pada Timbulan Sabit bila saya minta saja untuk bantuan Nestle tu dapat. Dan bagi pihak Kota Baru saya terima kasih juga. Saya rasa SK Sabak pun ada jugalah di bawah Puan Amnah kan, Wan Amnah. Okey. Itu sajalah. Okey, terima kasih Cikgu Haslina yang bertugas di PPS SMK Raja Sakti. Kita ada juga Cikgu Wan Amnah, adakah? Ada nampak nama tu? Tunjuk muka sikit, kecek sikit. Perkenal diri dari daerah mana, bertugas di mana, antara orang kuat ni. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih pengerusi majlis selaku SU ada belakang tu yang berusaha, Dato' Seri Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Razi, Cik Ikwan, apa lagi? Kena pilih. Kongsi sikit pengalaman berkhidmat dalam masa yang sama, berkhidmat juga di PPS SK Sabak, tempat kerja hakiki. Ya, betul. Kita alhamdulillah lah.
suasana di PPS berjalan dengan lancar lah, dengan bantuan-bantuan daripada JKM, Bulan Sabit Merah sendiri pun. Terima kasih banyak-banyak. Kita banggalah pakai vest Bulan Sabit Merah. Terlampau banyaklah hari tu bantuan-bantuan daripada badan apa ni, kira roti Gardennya, roti Samudra, Nestle tu daripada Bulan Sabit sendiri. Lepas tu Petronas daripada bantuan daripada pejabat tanah. Dan Datuk lawatan tu memang hebat lah, lawatan sekolah kita. Datuk SUK kita, penaung kita kan. Aku kaya tak? Penasihat. Penasihat. Jadi dan satu kebanggaannya bila dia datang tu, dia bagi sponsor untuk baiki tempat dapur yang pentas kita buat tu untuk memasak kepada mangsa-mangsa PPS. Dia bagi 20,000 untuk membaiki pentas perhimpunan terbuka kita tu. Alhamdulillah lah, terima kasih sebab DO kita pun datang, membagi semua pihak lah. Pengarah Nadma sendiri pun datang sendiri. Semua PPD memang sokongan yang hebat lah pada PPS SK Sabak. Kita selama yang tenggelam air tu, kita PPS kita unik, Doktor. Untuk pengetahuan semua, terlampau unik sebab PPS kita ni ada air di bawah tu. Ada air setakat lutut, tapi hari Sabtu, Ahad, Isnin tu sampai setakat paha dululah. Kita memang mengharungi lah. Lepas di pusat kita seramai 350 orang yang menghuni di situ. Jadi para level 1, level 2, 3 tu semua ada penghuni lah. Dan kita memasak secara rewang lah, ramai-ramai, bergotong royong. Jadi kita telah buat, saya selaku PKM pentadbir di sekolah di sekolah Sabak tu, kita buat jadual lah. Jadual untuk memasak. Bukan kata semua wanita tu terlibat, tapi yang kalau uzur apa semua tu kita tak libatkan lah. Yang muda-mudi lah kira. Alhamdulillah lah, makanan apa semua mencukupi puas hati semua. Sebab kita memang memantau betul-betul lah kepada penggunaan di masa PPS tu. Dan saya memang sampai malam lah, memang berkhidmat di situ 3 malam. Dan kita buka sampai 5 hari lah di sana. Pembahagian makanan pun Alhamdulillah semua. Tempat tidur, kemah, perubatan daripada terima kasih kepada KKM juga datang buat pemeriksaan yang terbaik lah juga. Dan kita pun ada pesakit kecil manis, Doktor. Diabetes di situ. Lepas tu memang ambulan datang ambil lah sebab dia kena dressing hari-hari kan. Daripada Pekalan Cepa, Kota Baru dan Penambang. Ada 3 cover KKM kat situ. Tapi bersyukurlah padanya. Bersyukur semualah. Alhamdulillah berjalan lancar. PPS SK Sabak. Okey, terima kasih. Tiap malam minggu ni ada air pasang besar situ. Tiga memang ada, sentiasa ada lah, tapi yang satu memang besar lah, yang PPS banjir. Tapi unik lah. Doktor, nanti kalau ni jemput dekat PPS, makan best, sedap.
Okey, itu sajalah perkongsian. Banyak dah. Okey, terima kasih Cikgu Amnah ataupun kita panggil Kak Annah ya. Di SK Sabak, PPS SK Sabak ni yang menariknya apabila kita pergi hantar kotak Nestle tu, yang menguruskan semua dia panggil apa ni, panggil ketua isi rumah apa semua guru. Guru-guru di SK Sabak ni dia memang tahu dah tugas ataupun peranan dia, mana penghulu tu dah bagi taklimat kepada kita bahawa bahawasanya setiap guru tu dia tahu dah peranan masing-masing. Siapa hok kontrol masa bila nak panggil ketua isi rumah bagi bagai, siapa yang akan panggil, ada senarai nama, dia dah ayat kena beratur apa semua. Ni antara PPS SK Sabak yang pengalaman baru lah bagi kita. Memang guru menguruskannya. Memang ada apa ni, dia punya badan lah, AJK. AJK yang sebelum bencana, semasa bencana dan selepas bencana memang sudah ada AJK kita lah. Okey Cikgu, terima kasih. Dalam masa bencana juga, dalam kita membantu masa-masa banjir ataupun bencana ni, kita juga kena hati-hatilah. Okey, kita ada perkongsian daripada Encik Karudi berkenaan MyIBJKM. Teruskan Encik Rudi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, sedikit perkongsian lah untuk semua sukarelawan dan juga pegawai dan juga ahli Bulan Sabit Merah lah. Sebenarnya benda ni sudah dibuat hebahan umum kepada semua. Ini adalah satu sistem yang diwujudkan khas, dipanggil MyIBJKM untuk pendaftaran kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi kenapa kita kena terangkan pada malam ni, supaya sukarelawan Bulan Sabit Merah ataupun ahli-ahli Bulan Sabit Merah yang membantu di pusat pemindahan, kalau boleh faham sistem ini supaya tidak rasa kekok untuk jawab kepada mangsa-mangsa banjir. MyIBJKM dia boleh daftar ataupun dia boleh download melalui telefon masing-masing. Sebenarnya bukan setakat mangsa banjir, kita sendiri pun boleh download. Andai kata kita terjadi mangsa banjir, kita sudah ready dengan pendaftaran dalam sistem ni lah. Sebab dalam MyIBJKM semua detail ada, termasuk siapa ketua isi rumah, berapa ramai yang ada dalam rumah tersebut, dan segalanya ada dalam sistem MyIBJKM. Sebab sekarang ni dia tidak guna lagi pendaftaran secara manual. Semua pakai pendaftaran secara online. Maknanya dia pergi saja dekat PPS, dia scan saja untuk menandakan dia hadir dekat pusat pemindahan tersebut lah. Jadi ini satu sistem baru yang diperkenalkan daripada JKM dan baru saja digunakan tahun ni lah. Itu salah satu yang sukarelawan kena tahu jugalah. Sebab memandangkan kita ada dalam arahan Nakman nombor 1 tu membantu JKM menyelenggara pusat pemindahan. Maksud dia salah satunya pengurusan pendaftaran mangsa-mangsa banjir lah. Jadi kita kena faham sistem ini supaya memudahkan orang kata jawapan lah untuk kita berikan kepada mangsa. Okey, ini salah satunya MyIBJKM. Yang keduanya, saya tambah sedikit daripada yang slide tadi. Kebiasaannya bila berlaku banjir juga, di peringkat Ibu Pejabat Negeri, kita akan buka bilik gerakan yang dipanggil EOC, Emergency Operation Center lah, beribu pejabat di Ibu Pejabat Negeri sendiri. Okey, apa tujuan EOC ni? EOC adalah satu apa dipanggil sekretariat yang akan mengambil semua data di peringkat daerah dan juga memantau keadaan semasa bencana, dan kemudian EOC akan siapkan SIREP, Situation Report, laporan harian untuk dihantar kepada Ibu Pejabat Kebangsaan. Jadi kepada semua sukarelawan yang bertugas, walaupun dia tidak hadir di Ibu Pejabat Negeri, mereka boleh lapor terus kepada EOC. Dan biasa bila berlaku bencana, kita akan blast WhatsApp nombor yang kita gunakan.
khas untuk talian EOC tersebut. Jadi boleh WhatsApp sahaja ataupun boleh telefon. Kedua-duanya boleh digunakan supaya kita tahu keberadaan semua sukarelawan di daerah-daerah masing-masing lah. Okey. Daripada situ baru kita akan dapat data berapa jumlah sukarelawan kita yang keluar untuk bertugas dan daripada jam berapa sampai ke jam berapa lah. Okey, jadi itu tujuan EOC sebenarnya. Jadi pelaporan ini perlu dibuat secara harian lah. Maknanya pagi kita masuk pukul berapa sampai petang pukul berapa. Okey, dan tugasan yang kita buat apa, membantu JKM ataupun membantu perawatan kecemasan ataupun membantu memasak. Jadi itu semua. Okey, seterusnya berkaitan dengan isu memasak, perlu diingatkan juga kepada sukarelawan yang ingin membantu masakan di bahagian masalah terutama sekali, sebaiknya perlu dapatkan suntikan typhoid. Yang ini yang memang biasa jadi isu sebenarnya dekat pusat pemindahan. Perlu ada paling-paling tidak seorang ke dua orang tu perlu ada yang suntik lah. Sebab ini untuk mengelakkan berlaku masalah. Makanan ni dia sensitif. Jadi itu pentingnya suntikan lah. Kalau yang dah ada tu bagi tahu saja kepada JKM ataupun kepada ketua masakan tu bahawasanya kita dah ada suntikan. Itu lagi bagus lah. Okay. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu dan juga bersama-sama lah nak memperkemaskan lagi lah tugasan kita di lapangan. Dan sekiranya ada sebarang permasalahan di lapangan, boleh rujuk melalui daerah masing-masing ataupun yang tidak ada melalui daerah, yang tidak ada daerah tersebut, boleh rujuk direct kepada EOC ataupun Sekretariat Ibu Pejabat Kebangsaan lah. Okay, sama ada melalui email, melalui WhatsApp, melalui talian telefon. Kesemuanya kita buka sekiranya berlaku bencana. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Karudia Abdul Rashid, pengurus Bulan Sabit Malaysia Negeri Kelantan. Okey, jikalau anda bertugas di mana-mana, nombor EOC adalah nombor yang anda terima WhatsApp. Maknanya nombor yang kita blast WhatsApp untuk aktiviti ini ataupun aktiviti yang melibatkan Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan, nombor itulah nombor boleh nombor panggilan atau boleh call, dan nombor itu juga kalau WhatsApp ke apa dia akan reply WhatsApp. Ya, nombor itu dijaga oleh staf kita, staf negeri sendiri. Dan saya rasa untuk malam ini tak ada apa-apa dah. Rasanya Alhamdulillah jumlah tertinggi kita kumpul dekat hampir 100 orang ahli Bulan Sabit Merah Malaysia Kelantan, iaitu sesi penerangan berkenaan Bulan Sabit Malaysia menghadapi MTL. Peranan sukarelawan berlandaskan arahan NAKMA nombor 1, yang mana kita malam ini saya malam ini dibantu oleh Encik Ikhwan Mokhtar, perangan mengenai arahan NAKMA 1, Peranan Sukarelawan Kelantan, dibantu oleh Encik Rudi, kita ada Encik Alif di sini, kita juga ada Abang Nik kita, otai kita, driver boat berpengalaman ni. Lepas tu saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Sri Buana yang berada di Kuala Lumpur, Cik Rozi, Dr. Prof. Madia, Dr. Zurairi, Cikgu Aslina, Sir Syahir, Tuan Harun, dan semualah pegawai-pegawai negeri, daerah, cabang dan juga Mimi yang berada di Kuala Lumpur, Jawatankuasa Belia, Kebangsaan, negeri, daerah dan juga semua sukarelawan yang hadir. Kalau boleh malam ni untuk kita nak boleh tahu semua on kamera. On kamera, kita nak ambil gambar. Semua on kamera. Okey, on kamera semua. Cikgu Hafiz ada, Cik Rozi ada, ya. Ikhwan ada, Sri ada. Papai ada. Cikgu Aslina ada. Saya nampak kau jauh ni. Maaf lah kalau saya tak nampak sebut mata kurang jelas dalam ni. Mimi ada. Siapa lagi? Boleh gambar lagi? Kejap ya. Kita setting langsung nampak semua belakang ada ni. Okay. PC mana ni? Kejap. Sekejap. Chin. Chin ada. Betul. On kamera. Kak Nah, Dini, Rusina, Zakia, Ruby on kamera.
Mana lagi? On camera. Mama Edah ada, Ifai ada. Bo ada. On camera. Cikgu Naimah ada. Ruby. On camera. Kak Anung ada. Abeli ada tadi. Abeli ada. Okey deh. Okey, ready untuk ambil gambar. 1, 2, 3. Kita screenshot deh. Sekali lagi deh. Okey. Okey. Oh, Ipe ada, Cikgu Nakmi ada, Icah ada. 1, 2, 3. Ni screen hak kedua kita. Okey, screen ketiga kita. 1, 2, 3. Oh, lengah senyum lah. Tak apa senyum lama-lama, sedekah. Ada, beres. Okey, oh, saya ada. Okey, terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Pengurusi kita, Timbalan Pengurusi, pegawai kanan negeri, pegawai negeri, pengurusi daerah, pengurusi cabang, pegawai daerah dan cabang, ahli-ahli jawatan kuasa, lepas tu semualah sukarelawan belasabit dalam syirikatan. Kami pihak negeri mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir. Semoga proses kita pada malam ini memberi manfaat dan menambah ilmu untuk kita kongsi bersama. InsyaAllah ada peluang, ada masa, rezeki yang kali kita berkongsi lagi di kemudian